Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So, dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda salesman kereta. Macam mana anda nak mulakan setup kempen. Okay. So, saya ni bukanlah salesman kereta. Saya ni bukanlah orang yang ada background jual kereta. Tetapi this is the idea and insight yang saya boleh bagi dekat anda untuk anda mulakan kempen marketing anda untuk mula menjual kereta. Alright. So, saya dah sediakan satu prompt untuk anda paste dekat chat GPT nanti. So anda just copy je benda ni anda boleh download dekat bahagian description dalam courses ni nanti. So bila anda download ni, anda paste je dekat dalam chat GPT. Okay. So kalau anda pakai free version mungkin jawapan dia lain, kalau anda pakai yang berbayar jawapan dia mungkin yang lain. Alright. So kalau anda nak bagus, pakai assistant Aira. Alright. GPT assistant lah. So kita pakai Aira. Alright. So Aira ni yang pertama kita akan pakai. Alright. So prompt dia saya dah buat. Okay, anda adalah anggap anda seorang MetaX strategist yang pakar dalam industri automotif dan high ticket sales. Saya seorang salesman kereta dan mahu bina sistem MetaX untuk hasilkan lead berkualiti, bukan sekadar banyak mesej. Alright. So, dia ada a few information yang you kena bagi kat sini, tak banyak. Okay, so jenama dan model utama. So, let's say, bila anda buat iklan, untuk salesman kereta ni, anda akan ada banyak jenis kereta anda nak jual. Okay, so the best way bagi pendapat saya untuk buat marketing bagi sesuatu benda adalah you focus on sesuatu benda secara spesifik. Okay, let's say you adalah salesman dekat Proton. Okay, and you focus apa model yang you nak tumpukan. Sebab apa? You kena tahu, dia setiap satu model ini dia ada target audience yang berbeza. So kalau you nak jual Saga, target dia lain. You nak jual X70, target dia lain. Okay, so let's say saya buat satu example. Okay, jenama dan model utama. Okay, kita nak jual Proton X70. Okay, range harga RM 120k. Okay, saya tak tahulah harga berapa. Saya rasa lebih kurang 120,000 lah. Okay, sasaran pelanggan. Ini based on kita punya target lah. Okay, 35 tahun. Pendapatan 4,000 ke atas. Okay, kawasan bandar. Alright. Anggaran ansuran sebulan mungkin 1,500. 1,200 kot lah. Okay. Okay, masalah utama pelanggan. Alright, masalah utama pelanggan. Down payment. Okay, down payment tak lepas. Okay, loan selalu reject. Sangkut sitos. Blacklist. Okay. Apa lagi masalah utama yang berkaitan dengan pembelian kereta ni anda senaraikan lah. Okay. So sebenarnya kalau sangkut sitos, blacklist ni semua memang mungkin anda pun tak boleh buat apa-apa kan. Okay, so kita tak payah letak lah sangkut sitos, blacklist. So masalah dia mungkin down payment tak lepas, loan selalu reject. Tak tahu nak berurusan dengan siapa. Okay. Tak tahu kenapa nak beli Proton X70. Alright, contoh. So, kekuatan saya. Okay, fast approval. Okay, bolehlah you copy je semua ni. Okay, so you copy je semua ni, letak je. This is as your strength lah, kekuatan you. Okay. So, objektif. Okay, WhatsApp. Alright. So, itu je yang you perlu isi dekat bawah ni. Memang semua saya dah susun dah. Saya dah ajar ChatGPT ni apa yang saya ajar dalam The Hybrid Black Print. Okay, saya dah brief dekat dia. So, dia dah create satu prompt untuk you terus copy paste dan you jawab je kat sini. So, and then you tekan je publish. You tekan je send message tu. So, dia akan keluarkan jawapan. Okay. So, dia akan keluarkan step 1, buyer analysis. Okay, ada impulse buyer, promo, rebate, stock ready. Okay, biasanya dia memang dah nak tukar kereta, tak banyak soal. Cuma nak confirm kelayakan. Okay. So, umur dia biasa dalam 30 ke 40. Ada kereta lama, nak upgrade cepat. So, consultation buyer ni dia cakap paling dominan. Masalah utama, loan reject, sitos, komitmen tinggi. Tak yakin layak, tak tahu nak jumpa siapa.
So ini kategori paling besar untuk Proton X70 yang berharga 120,000. Mereka bukan tak nak beli, mereka takut tak lulus. So analytical buyer, dia compare X70, HRV, CX5. Dia kira ansuran secara detail, dia tengok resale value. Dia ada banyak soalan teknikal. Okay, biasanya pendapatan dia stabil dan dia tengah evaluate option. So siapakah paling dominan? Paling dominan adalah consultation buyer sebab range 120,000 bukan kereta murah. Gaji 4K adalah borderline kelayakan. Isu down payment dan loan reject sangat common. Okay. So, kalau you tarik impulse buyer terlalu awal, okay, contohnya iklan you promo, booking cepat, okay. So, ini akan tarik orang yang ramai gaji bawah kelayakan. Sebab itu kadang-kadang banyak orang ni dia dapat leads. Tapi leads blue tick, leads tak boleh close. Sebab apa? Sebab you punya iklan tarik impulse buyer. Bila you buat iklan tarik impulse buyer, orang yang message ni sebenarnya dia tak ada capacity pun untuk nak memiliki Proton X70. Gaji 1,000 kan, mana mampu pakai X70. Kita kena terima hakikat lah. Okay. So ramai yang tak tahu komitmen sebenar, banyak message tapi tak qualified. So this is what happen kepada you punya ad sekarang ni. Signal mental rosak sebab ramai yang tak convert. Okay. So yang ni dia kalau dari segi pemahaman ChatGPT ni, dia bukanlah 100% lah. You kena faham, dia bukan 100%. Dia bukan tahu everything pasal ads. So dia bantu kita keluarkan prompt ni based on apa yang saya ajar dia je. Okay, dari segi technical ads, dia memang takkan boleh tahu punya. Right. So kalau dia kata signal meta rosak sebab ramai tak convert ni, kita boleh terima sebab meta sekarang ni memang boleh track purchase. Okay, boleh track purchase. Tetapi apa yang kita boleh faham, jika kita buat iklan impulse buyer, okay, tarik impulse buyer, so meta dia akan fokus kepada tunjuk iklan kita kepada lebih ramai impulse buyer. So this is where kita punya leads tu tak berkualiti lah. Makin lama makin susah. Alright. So apa yang dia bagi tahu kat sini? So fasa pertama fokus on consultation behavior. Buat mereka rasa selamat untuk semak kelayakan dulu. Okay, bukan book sekarang. Tapi semak kelayakan dulu tanpa komitmen. Alright. So kita buat angle. Okay, angle satu pain. Loan reject, takut komitmen. So you buatlah satu Google Sheet. Okay, macam biasa you create satu Google Sheet. Okay, for example, okay, you buat satu Google Sheet. Okay. Okay. Okay, you buat satu Google Sheet. And then you just copy je semua benda ni kan. You copy benda-benda ni, you paste balik. Right? So, okay, let's say angle satu. Okay, saya tunjuk satu angle je lah. Saya tunjuk satu angle je. Okay. Right. So, saya ubah kamera ni. Ganggu sikit. Okay. Right. So, loan kereta asyik reject. Ramai tak tahu. X70 ada cara lulus walaupun gaji 4K. So, dekat sini, walaupun kita bawa hook, ramai tak tahu ada cara lulus walaupun gaji 4K. So, kat situ kita dah mention clear gaji 4K. Alright? Okay. So, berdasarkan ini tengok lah. Okay. This is the angle 1. Okay. Okay, saya bagi font ni saya kecil sikit, besar sangat. Okay. So this is, ini adalah angle. Okay. So you boleh buat macam-macam dalam video sebelum ni, mungkin cara saya tunjuk lain. Okay. So tak jadi isu pun. Okay. So daripada angle ini, so sekarang ni you boleh keluarkan beberapa hook. Okay. You boleh keluarkan beberapa hook. Right. So ini headline contoh lah, headline contoh. Tetapi pain dia adalah loan reject, takut komitmen. Okay. So angle pain, loan reject, takut komitmen. Right. So dekat dalam GPT Assistant ini, you boleh panggil Milo. Okay. Bantu aku buat hook untuk angle ini. Okay. So, alright. So dia create hook. Okay, loan kereta asyik reject sampai malu nak apply. Okay, dah 2 kali kena reject. Mungkin bukan salah gaji. Alright. So, okay, dia ada curiosity, emotional. Banyak lah dia create kan. Okay. So, you pilih lah. Okay.
Okay, kita ambil ni. Gaji 4K tapi still tak lulus. Ada punca yang ramai tak sedar. Okay. So, kita ambil satu hook. Okay, kita ambil satu hook. Contoh kita letak sini. So, you buatlah beberapa hook pun tak salah. Okay, lagi banyak iklan yang you nak test. Dalam satu angle tu, you keluarkanlah beberapa hook. Okay, dia angle dia pain, loan reject, takut commitment. Tetapi daripada satu angle tu, kita keluarkan beberapa hook. Okay. Orang lain dah pakai SUV. Kita masih takut nak tekan butang apply. Okay, kita ambil kat bawah ni satu. Okay, perhatian jangan apply. Aku tak tahu siapa perlu dengar ni, tapi ramai loan reject sebab benda simple ni. Okay. So, ada 3 hook. Okay. So, kita ambil hook yang pertama. Kita pergi dekat ChatGPT balik. Alright. So, sekarang ni memang saya semua pakai ChatGPT je. Dan juga Gemini dan juga ada satu tools untuk buat poster. Cuma untuk jual kereta saya tak pasti sesuai tak sesuai. Tapi sesuai je kalau you kena upload gambar kereta lah kat situ. Okay, tak apa. Kita panggil adalah, okay, bantu aku buat ad kreatif untuk iklan Proton X70 untuk hook ini. Okay. So, dia akan draftkan dekat kita design untuk poster dan sebagainya. Okay. Okay. So, kita copy je apa yang dia dah buat ni. Okay, dia bagi lah 2-3 versi. So, sama ada you nak ikut dan you design sendiri. Kalau you pandai design, you design lah. Okay. Ataupun kalau you nak buat video, okay, you boleh buat video, short video. Okay. 20 saat, 30 saat pun cukup dah video tu. Okay. So, now, kita panggil Nora pula. Okay. Okay. Buatkan aku ad kreatif di atas. So, kita akan suruh Nora ni design terus. Okay. So, dia akan keluar sekali lagi sebelum dia nak terus design. Okay. So, kena sabar sikit lah kadang. Banyak pula ada cakap ni kan. Tapi actually kalau kita nak design ni, maybe dia lagi cepat lah. Terus buat satu poster. Okay. Kita pakai Nora ni, minta dia terus buat satu poster. Terus buat gambar untuk aku. So kadang-kadang dia macam ada kekeliruan sikit lah. Biasa AI. Dia bila kita dah suruh dia design, dia masih lagi bagi prompt. Buat design masih lagi bagi prompt. Okay, so kita kena push dia. So dia keluarkan gambar. Okay. So kenapa ada Google Sheet ni senang? So bila you ada Google Sheet ni, okay, kat sini you dah letak hook kan. So next kat sini, you boleh masukkan kreatif. Kat sini you masukkan copy. Okay. Kat sini you masukkan copy. Kat sini you masukkan CTA. Kat sini you masukkan description. So you dah structurekan benda tu before you nak run ads. Okay. Right. So kita tengok hasil dia. Okay. Okay. So okay, gambar kereta ni betul acceptable. Okay, gaji 4K tapi tak lulus. Ada punca yang ramai tak sedar. Loan reject. Semak kelayakan sekarang. Jangan bazir Secris record kalau apply cara salah. So, kalau benda ni saya tak ada knowledge lah. Basically, bab Secris, CTOS ni semua saya tak ada knowledge. So, kalau you rasa ada fakta dia yang tak betul, you edit je lah balik poster ni. Okay. So, okay, let's say for example, ini untuk saya tunjukkan tutorial. Kita download image ni. Macam mana nak download terus di sini? Ni, tekan save. Okay. So, once dah download, okay, kreatif ni, kita insert je dekat sini. Kalau you tak nak masuk pun tak apa. Okay. Kalau you tak nak masuk pun tak apa. Tapi untuk tutorial ni saya tunjuk lah. Supaya you nak mudah nampak
gambaran. Okay, macam mana you nak set up. Okay. So, right. Okay. So, nanti you adjust lah kolom ni semua. Okay. Saya punya ni. Okay. So, nanti you adjust lah kat sini. Okay. So, this is let's say lah the creative kan. Okay. So, you copy balik hook ni. Okay. So, creative dah ada, hook dah ada. Now, you pergi dekat sini. Okay. Minta dekat Lexi. Okay. Lexi. Okay. Okay. Berdasarkan hook di bawah, bantu aku buat 5 variasi copywriting berbeza yang lengkap dengan pattern interrupt, hook, pattern interrupt, bullet point dan emoji. Okay, buatkan copywriting ikut 5 level of awareness. Okay, ini hook aku. So paste balik hook kita tadi. Alright. Okay. Kemudian bagi juga 5 variasi CTA headline yang nak buat orang WhatsApp aku dan 5 description. Okay, 5 description yang ringkas untuk copywriting tadi. Okay. So kita nak dia bagi 5 copywriting, 5 CTA headline dan juga 5 description. Okay. So pattern interrupt. So stop scroll kejap ni kalau keluar kat saya memang saya tak pakai lah. Ini zaman 2015 punya. Okay. So kita tengok kat sini. So saya akan tak copy lah ini. Okay. Gaji 4K tapi still tak lulus. Okay, copy je ni. So saya akan letak kat sini. Okay, ni copywriting 1. Okay, so saya akan buat ni bagi dia macam ni lah. Okay, so ni copywriting 1. Copywriting 2. Okay, aku dah 2 kali apply tapi tetap reject. Right, so copywriting kedua. So you buat lah sampai 5 copywriting. Kalau you tak nak copy, you nak terus buat ads pun tak apa. Okay, cuma kalau you nak lebih kemas, you copy lah. So you check jugalah kat sini. Kok ada maklumat dia yang salah. Alright, so okay, dia ada sampai kat apa, most aware. Maksudnya orang yang dah yakin nak beli, cuma nak confirm layak tak layak. Okay, so you pakai 5 copywriting. So nak semak ni CTA headline, ada 5 variasi, nampak? Nak semak, serius nak. Jangan submit dulu, nak tahu layak atau tak, confirm layak baru apply. Ini description. Alright, so now bila you nak buat ads, tuan-tuan dan puan-puan, okay, so let's say you nak buat ads. Okay, saya guna satu account lah. Account ni boleh lah, account ni tak run ads. Okay. Okay, so let's say you nak run objective leads. Okay. Okay, so saya tak, okay, untuk ads manager ni saya tak tahu, dia memang tak boleh keluar kamera. Okay, just simple je saya nak tunjuk. Okay, dekat bahagian ad set ni samalah seperti mana yang kita dah belajar dekat setting. Okay, single kita ambil je WhatsApp. Kalau you nak pakai engagement pun boleh, you nak pakai apa-apa pun boleh lah. Bukan mesti kena pakai leads lah. So macam saya, sebab data saya memang saya suka pakai leads. Sebab so far bila saya pakai leads, conversion lebih padu. Okay. So for example, dekat sini you masukkan image tadi. Okay, image yang kita dah create tadi. Okay. So lepas ni baru saya cerita pasal structure, macam mana you nak buat testing dan and then you nak ke arah scaling. Okay. So okay, letak je kat sini original. Alright. So you copy lah 5 variasi copywriting tadi. Okay, kalau dah letak kat sini kan. Okay, letak copywriting yang pertama. Lepas tu you letak copywriting yang kedua. Letak copywriting yang ketiga. Maknanya you ada satu angle, you pecahkan kepada 2-3 hook. So you test hook-hook yang berbeza. Angle dia pain. Okay, pain.
yang kita cakap kat atas tadi, pain, sorry kat sini lah. Okay. Sebab tu saya suka letak kat sini. Okay, pain, loan reject atau takut komitmen. So daripada angle pain, loan reject, takut komitmen ni, kita boleh keluarkan 3-4 hook, 2-3 hook. Okay. So you letak 5 copywriting. Kat sini dia ada 5 CTA. You letak lah CTA kedua, CTA ketiga, CTA keempat dan CTA kelima. Okay, lepas tu masukkan 5 description juga. Okay. 3, 4, 5. Alright. So you dah siap. Next. Okay. So yang menarik je Meta Ads sekarang ni, tengok dia akan keluarkan banyak lagi variasi. Contoh yang ni tengok. Nampak macam okay, cantik. Boleh pakai. Kalau saya sekali imbas kat sini, semuanya nampak macam boleh pakai. Yang ni apa? Boleh pakai. Ni pun boleh pakai. Semua boleh pakai. Ambil je semua ni. Nampak semua macam menarik. Meta suggest ni, pakai je semua. Okay. So tekan done. Okay, dah siap. Terus publish. Okay. So itu langkah pertama, you nak publish kan ads untuk ejen jual kereta, salesman kereta. So ideologi dia sekarang ni tuan-tuan dan puan, bila kita buat sesuatu, kita perlu ada sistem. Okay, kita perlu ada sistem, kita perlu sistematik. So untuk salesman kereta tuan-tuan dan puan, saya tuan-tuan dan puan, okay, sebenarnya kita perlu faham as a salesman kereta. Okay, salesman kereta ni, kita bukan nak bercerita pasal scaling, nak spend iklan sehari 10,000, is maybe out of the box lah. Sebenarnya as a salesman kereta, you kena betul-betul jelas bahawa berapa leads yang you nak sehari. Sehari you boleh handle berapa leads. Sebab apa? As a salesman kereta, you kena ada urusan dengan banker, ada urusan dekat showroom, pergi test drive, pergi appointment, explain. So you mungkin sibuk dengan macam-macam urusan. So berapa capacity leads yang you boleh handle sehari? Okay, so itu jawapan soalan pertama yang you kena jawab lah. Berapa leads yang you boleh handle sehari. Kemudian you tentukan berapa gaji you nak sebulan. Okay, so katalah you nak gaji sebulan 10,000. Okay, ni contoh lah. Saya tak tahu komisen jual kereta berapa. Okay, katalah gaji sebulan 10,000. Kalau you nak gaji sebulan 10,000. So maknanya untuk you nak capai gaji 10,000, you kena target sebulan you jual 10 unit X70. Okay, contoh lah, katalah komisen 1 unit 1,000. So you nak dapatkan 10 unit X70 dalam masa sebulan. Okay, so kalau you tengok, you nak dapatkan 10 unit X70 dalam masa sebulan, so bermakna you ada 30 hari. Okay, 30 hari untuk dapatkan 10 sales. Okay, so untuk dapatkan 10 sales dalam masa 30 hari ni, you boleh buat satu simulasi berdasarkan berapa you punya closing rate. Okay, so closing rate ni kalau you baca, let's say lah, saya punya data tuan, kalau 100 orang WhatsApp, okay, 100 orang WhatsApp, 1 orang akan beli. Sebab nak jual kereta ni bukan senang tuan-tuan dan puan. Okay, kita nak sembang kadang-kadang kena realistik lah. Realistik. So kalau nak jual 100 biji kereta tuan, mungkin kalau 100 orang WhatsApp tuan, mungkin 1 orang beli. Okay, 1 orang beli. Alright. So kalau 1 beli, ada baki lagi 99 follow up. Dia bukan 99 tu terus jadi sampah. Okay, dia cuma akan jadi sampah bila kalau you tarik 100 orang ni, orang yang impulse buyer. Okay, sebab jual kereta ni susah nak berinteraksi dengan impulse buyer. So kalau you berinteraksi dengan impulse buyer, 100 ini mungkin akan jadi leads yang tak ada kualiti. Tapi kalau you interact dengan consultation buyer, analytical buyer, so mungkin 100 ini boleh jadi audien-audien yang ada kualiti. Right. So 99 ni masih boleh diselamatkan melalui follow up lah. Okay. So jadi kalau 100 orang WhatsApp, 1 orang beli. Okay, tak apa. So 100 orang WhatsApp sama dengan 1 orang beli. Jadi kalau nak dapat 10 orang beli, 10 orang beli, you kena dapat 1,000 leads. Okay. So 1,000 leads. Okay. Ni you nak tentukan bajet ni macam mana? 1,000 leads. Okay, you buat satu calculation. 1,000 leads
bahagi dengan sebulan ada 30 hari. Okay. Yang ni saya tak mau pening kepala. Saya pun kena buat keluar calculator lah. Okay. Sebab benda ni bukan saya plan ni. Saya cerita secara rawak, secara random mengikut pemahaman saya. Supaya ilmu yang saya sampaikan ni bukan ilmu yang kita reka-reka dan susun untuk apa, just nak bagi nampak menarik. Ini benda yang realistik lah. Okay, benda yang kita anggarkan. Okay, bermakna dalam satu hari you kena dapatkan sebanyak 33 leads. Okay, so 33 leads sehari. Ini kalau 100 orang WhatsApp, satu orang beli. Okay, tapi itu macam agak tak logik lah kan. Selalunya kalau 20 orang WhatsApp pun mungkin ada satu customer. Cuma nak dapat 33 lead sehari bagi jual kereta ni mungkin mustahil lah. Bukan mustahil. It depends on budget lah. Bukan mustahil. Tetapi kalau dengan budget RM50 memang susah lah. Okay. So you tengok lah. Okay. Kalau you nak dapat 1000 leads dalam masa 30 hari, bermakna satu hari 33 lead. Okay. So untuk you dapat 1000 lead sini, kalau you dapat 1000 lead ini, you ada potensi untuk dapat gaji atau komisen sebanyak RM10,000. So, kalau you ambil lah RM10,000 ni bahagi dengan 1000 leads. Okay, RM10,000 bahagi dengan 1000 lead. Maknanya, okay, bahagi dengan 1000 lead. Okay, so you punya cost per lead akan jadi RM10. So, memang orang kata susah lah. Kalau saya mesti kena dapat 1000 lead, mesti kena cost per lead dalam RM10 baru boleh profit. Kalau tak, you akan run in negative. So, apa yang you perlu repair dalam flow ini flow contoh. Okay, adalah kat sini lah. So, you kena identify berapa you punya closing rate. So, kalau kita buat satu kiraan yang lebih logik, katalah ada 20 orang WhatsApp, okay, satu orang beli. 20 orang WhatsApp, satu orang beli. So, maknanya you nak dapatkan 10 orang beli, okay, you kena ambil 20 kali 10. So, you kena dapatkan 200 orang WhatsApp untuk 10 orang beli. So, kalau 200 orang WhatsApp bahagi dengan 200 bahagi dengan 30 hari, maknanya dalam satu bulan you kena dapatkan lebih kurang, dalam satu hari you kena dapatkan 6 ke 7 leads. So, this is more reasonable lah. More reasonable. So, untuk dapatkan 6 ke 7 leads sehari, you boleh assume berapa bajet yang you perlukan. Sebab apa sekarang ni, kalau you target jual 10 biji, katalah you punya komisen RM10,000, you kena buat lah kira ni. Saya tak tahu anggaran komisen you berapa. Okay, katalah komisen ni RM10,000. So, you kena bahagi lah dengan 200. Okay, bahagi dengan 200 untuk 200 leads. So, kalau RM10,000 bahagi 200 leads, RM10,000 bahagi 200, maknanya you punya target benchmark dia adalah RM50 untuk cost per lead. Okay, takkan cost per lead sampai RM50 kan. So, you boleh buat cost per lead dalam, you boleh ini orang kata BEP lah, break even point. So, kalau you dapat cost per lead RM50 pun sebenarnya you tak rugi. Mungkin you tak rugi kalau you dapat close 10 orang beli. You mungkin tak rugi kalau you punya cost per lead adalah RM50. Okay. So, now, you boleh letakkan satu target yang lebih realistik. Mungkin, janganlah target RM3. You nak jual X20 kot. X70 harga RM120,000. Jangan target cost per lead RM3, RM5. So, cost per lead dia mungkin boleh letak around RM10 ke RM15. So, satu hari, kalau you nak dapat 6 ke 7 leads, ambil lah RM15 kali 6. Okay. So, cost untuk daily budget you mungkin RM90. Allah. Saya punya whiteboard ni disconnect saya. So, cost per lead ini adalah cost per daily ad spend adalah RM90. So, dengan bajet RM90 sehari ni, you punya target adalah untuk dapatkan 6 ke 7 leads. Okay? Dengan bajet RM90. So, you bila dah buat calculation ni semua, you dah identify berapa you punya bajet. Now, baru you boleh pergi dekat bahagian strategi. Okay? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bajet ini akan keluar bila you dah start kira. You dah ada target berapa you nak spend, macam mana you nak spend, berapa leads.
So, you dah keluar bajet. Bila you dah ada bajet, baru you boleh buat strategi. So, let's say dengan bajet RM90 satu hari ni, apa strategi yang kita boleh buat? Kita dah belajar bahawa kita nak ada satu kempen, kita nak test beberapa angle. So, now, kita test angle yang pertama, angle pain. Okay, so dalam angle pain ini, kita letaklah bajet RM30. So, kita keluarkan 5 ads. Okay, 5 ads ini adalah ads 1, 2, 3, 4, 5. Semua poster pun tak apa. Mix poster video pun tak apa. So, beza dia apa? Hook. Okay, hook ni lain. Yang ni lain. So, you ada 5 variasi hook yang berbeza. And then, kalau you nak tambah satu lagi ad set pun boleh, you nak tambah satu lagi campaign pun boleh. Always remember, benda ini pengaruh dia mungkin 5% saja. Okay, tetapi for traffic, suggestion saya untuk WhatsApp, kekalkan dalam satu campaign. Sebab apa? Sebab WhatsApp ini dia tak ada pixel. Dia tak macam e-com, dia tak ada pixel. Jadi, Meta dia punya pembacaan, signal data dia is 100% based on click. So, you boleh orang kata apa, consolidate semua data itu dalam satu campaign, maka Meta akan lebih cepat optimizekan you punya campaign. Okay, bajet dekat asset should be no problem. So, asset yang pertama, pain. Now, you letak asset yang kedua, outcome. Okay, kalau you tak nak test outcome pun tak apa, tak wajib. Cuma saya ajar kalau boleh you test lah 3 angle. So, dekat outcome ni pun you keluarkan lagi 5 ads. Letak bajet RM30. And then, dekat angle yang seterusnya, identity, you keluarkan lagi 5 ads. So, dekat sini pun sama. You letaklah bajet RM30. So, you biarkan benda ni running dalam 1 ke 3 hari. And then, seperti mana yang you dah belajar dekat bahagian action plan, saya dah cerita. Katakanlah you dah run selama 1 hari, 2 hari. Asset pay ni, kosong leads. Okay, tapi you bila tengok balik data, bajet banyak spend dekat 1 dengan 2. 3, 4, 5 ni tak spend pun. So, you tutup 1, tutup 2. Bagi pula 3, 4, 5 jalan. Tengok pula apa jadi. Okay, kalau masih lepas dia jalan pun tak ada, of course, you kena padam semua dan start with the new campaign. And then, tuan-tuan dan puan-puan, whenever you dah run split test ini, okay, you dah run split test, so you dah boleh dapat jawapan dah. Mana-mana yang okay, you maintain. Okay, mana-mana yang okay, you maintain. Mana-mana yang ke laut, you kill. Tutup je. Right, tutup je dulu for now. Itu nanti kita baru cerita pasal retargeting. So, you dah total daripada test ini, takkanlah you tak ada 1 atau 2 winning ads. Mesti boleh keluar. Kalau you follow apa yang saya cerita, apa yang saya ajar daripada cari audience behavior, siap saya dah bagi you prompt, siap saya dah tunjuk macam mana nak buat kreatif. And kalau you buat, InsyaAllah 1 ke 2 winning ads mesti ada. So, tuan-tuan dan puan-puan, daripada 1 ke 2 winning ads ini, now your focus is macam mana aku nak spend budget aku RM90 sehari ni tadi kepada 1 atau 2 winning ads ini. That's all. You bukan nak cari 100 ke 200 winning ads. Sebab as a salesman creator, you nak handle satu hari 7 ke 8 lead, 10 lead, 15 lead is based on your target lah. Berapa you nak. Bukan you nak satu hari 1000 lead. You bukan nak scale satu hari sampai spend RM1,000-2,000. Sebab you bukan ada capacity nak reply pun. Okay. So, bila you dah dapat 1-2 winning ads, you just focus on iklan ini saja dengan your daily budget. Tak perlu nak ubah apa-apa, tak perlu nak tambah itu, tambah ini. Tak payah nak buat banyak-banyak benda. Sebagai contoh, you tengok. Macam, saya ada banyak account yang memang saya, orang kata apa, kita punya target is, orang kata apa, dah capai. So, kita tak buat banyak benda adjustment. Kita just, orang kata apa, biar je. Okay, contoh you tengok. Ini saya punya account yang main chatbot dengan team sale. Okay. So, untuk team sale, okay, actually, ini untuk team sale ni saya dah buat 4 bulan 11. Tapi 4 bulan 2 ni saya buat baru sebab nombor dia hari tu kena ban. Mungkin staff saya ni dia banyak follow up, nombor dia kena ban. So, kita buat campaign baru. So, yang chatbot ni, memang remain je daripada dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dia bukan daripada bulan 9. Actually, awal lagi, daripada Januari. You tengok, saya gunakan post ID. Okay, sebab apa saya buat kat sini baru? Sebab saya tukar account.
Kalau dulu pakai akaun lain. Ini nampak use existing post. Saya guna post ID je. So, ini iklan yang run daripada lama dah ni tuan-tuan dan puan. 6 Januari 2025 tuan-tuan dan puan. Sekarang 16 Februari 2026. More than 1 year. Sampai sekarang Alhamdulillah lead masuk tuan-tuan dan puan. Okay. So, bila cerita pasal lead generation ni, kita faham bahawa kita bukanlah nak leads yang banyak sangat. Kita bukanlah nak iklan yang banyak sangat. You ada 2-3 iklan pun jadi lah. Dah cukup lah. Macam saya tengok. Ada 1, 2, 3, 4. Yang ni semua tak perform. Poster tak perform. Saya tukar poster ni semua jadi iklan reach. So kat sini ada iklan reach. Reach ni berjalan. So daripada reach ni pun ada juga messaging yang masuk. Okay. So you tengok macam yesterday. So kalau tengok daripada chatbot, ada 32 lead masuk. So everyday lah. Everyday. Untuk team sale lah. Ada hari RM10, ada hari RM7. Tak adalah hari-hari kita target murah. So you nak dapat list yang berkualiti, jangan target murah. You kena tengok barang apa jual. Macam ini saya jual barang yang harga RM97. 2 botol RM167. So dia produk kesihatan yang bercakap dengan consultation behavior punya buyer. So dia bukanlah benda yang boleh dapat kos pelik RM2-3. Melainkan kalau you jual tudung, you jual benda yang simple-simple, kos pelik mungkin murah lah. Kalau jual barang yang mahal, barang yang susah jual, kos pelik mahal. So ini kalau produk kesihatan. Jadi kalau you jual kereta, takkan murah. You tengok satu lagi niche yang saya handle team sale yang banyak. Okay, kat sini untuk account client. Okay, so tengok. So untuk macam account client ni, okay. So saya punya structure memang simple je sebab kita baru restart balik. Okay. Oh, dekat campaign ni dia tak keluar sebab hari tu ada satu campaign saya silap. Ada 2 asset ni saya silap, saya pergi optimize untuk lead. Bila saya optimize untuk lead ni silap lah. Okay, lepas tu saya dah tukar balik kepada messaging. Okay. So you tengok. Yang ini run daripada bulan 11. Biar je. Okay. So ada yang dapat murah, ada yang dapat mahal. Kena faham kenapa murah, kenapa mahal. Contohnya, okay, macam yang ni, yang nama Zamen ni, kenapa dia punya kos pelik RM6? Sebab dia punya iklan ini promote kelas yang murah, semua subjek RM100. Yang ini dia promote 5 subjek RM100. Okay, yang mahal ini contoh PO. Okay, PO dengan OG ni. Okay. So yang Balkis ni, dia promote kelas personal online. Personal online, yang ni ada online grouping tetapi dia fokus kepada 3 subjek RM100. So dia kelas yang lebih mahal. Kalau yang ni kelas tuition PO kelas ni dia personal online. So personal online ni actually dia akan mahal lah. Memang kita target average kos pelik adalah RM10 ke RM15. So tengok 2 iklan kat sini, satu ada banyak, satu ada satu klik. So apa yang saya buat, whenever dah ada satu winner kat sini, kita biar je. Contoh kita tengok yang macam Zamer ni, ada beberapa iklan. Okay, ada 4 iklan. So salah satu yang tak perform ni, awal-awal lepas beberapa hari tu saya terus kill lah sebab dia memang makan duit. Sebab yang ni video. Kalau kita letak video dan poster, most of the time dia memang akan banyak spend dekat poster. Sekarang ni lah, kalau dulu dia banyak spend kat video. Tetapi kalau poster itu bagus, okey lah dia akan bagi result yang bagus. Tapi kalau poster itu tak berapa okey, macam contoh ni, poster ni tak tahu lah. Sebab saya buat poster ni pakai Holo. Kan saya ada cerita pasal Holo tu, saya buat pakai Holo. So dia tak berapa okey kot. Dia pakai Holo tapi saya ada edit sikit pakai Canva. Background je Holo. Lepas tu saya edit pakai Canva. So tak berapa okey. Cuma kalau video ni dia lebih perform. So once dah dapat winner ni, tinggal lah. Tak payah nak usik hari-hari. Sebab apa? Average you tengok. Average kita punya target untuk niche ni. Kat sini dia tak keluar sebab ada 2 yang silap ni. Tengok lah. Okay. So far kita punya average cost per lead lah. Cost per lead. You jangan tengok. Kita jangan tengok cost per lead on harian, on daily basis. Bukan. Okay. So kita tukar pada messaging. Okay. So kita tengok cost per messaging. Okay, sini. Alright. Oh, yang ni sebab ni campaign ni kacau.
Saya kena delete 3 asset ni. Biasanya saya tak suka delete, tapi disebabkan saya nak tunjuk ni dia ganggu. Dia tak keluar apa total summary kat bawah ni. Okey. Okey, tengok. So, average dia tuan-tuan dan puan-puan untuk satu bisnes ini, walaupun ada yang 26, ada yang 12, ada yang 18, kita tak tengok satu-satu tu. Target kita, ultimate target adalah the overall cost per messaging adalah RM10 ke bawah. Sebab kita punya KPI adalah RM10 ke RM15. So, whenever you tengok macam kat sini, RM9.28, it's just a good number untuk satu bisnes. Jadi you kena faham, ads ni bukanlah satu benda yang you nak kena adjust setiap hari ke apa, tak ada. Macam lagi satu, ni contoh saya run untuk salah satu klien juga. Okay, ni yang saya boleh share sikit-sikit lah. Ada klien yang saya tak boleh share. Ini yang draft-draft ni saya tunjuk tutorial dalam video sebelum ni. Okay, so satu je campaign. Okay, kita ambil data maksimum terus. So once kita dah run, sebab dia orang pun bajet dia tak nak spend besar-besar, bajet dalam sehari RM125. So kalau you punya bajet RM125, RM200, RM150, tu tak payahlah pergi buat sampai 20-30 ad set apa semua. You tengok satu campaign, satu ad set, simple structure. Saya test peringkat permulaan 2 ads, 3 ads. Okay, video test 3 ads. Ads tu sampai sekarang is going good. Okay, so tak usik lah. Daripada 8 Disember, 70 days sampai sekarang tak usik. Dan ada tak kita akan usik? Yes, at one time jika iklan ni dah tak perform, lead itu dah tak masuk, and that's where kita keluarkan iklan baru. Jadi you kena faham, bukan every day. Bukan every day you nak kena set up and nak kena keluarkan iklan baru, nak kena buat campaign baru and so on. Okay? So saya harap untuk segmen-segmen kereta you dah boleh nampak satu gambaran. Tak perlu nak buat testing yang terlalu banyak. You susun daripada awal, you buat betul-betul ikut apa yang saya tunjuk. Dan kalau you tak faham, you boleh tanya. Just satu campaign, a few ad set, a few ads, and you are good to go. Whenever you dah jumpa result, put all your budget dekat satu tempat, biarkan dia berjalan. Tak payah tengok ads manager, tak payah tengok apa. You jangan terkejut. Bila you main ads, meta ads ni, dia contoh hari Isnin, you dapat 10 leads. Hari Selasa, you dapat 2 leads. You janganlah pada hari Selasa yang dapat 2 leads ni, you dah terus kucak kacir, hidup huru-hara. Relax lah, tak payahlah sibuk. Biarlah dia. Hari Rabu nanti, dia datang balik 15 lead. Hari Khamis nanti, kalau dia turun jadi 7 leads. Relax lah, jangan panik. So banyak usahawan ni dia panik. Sebab apa dia panik? Dia tengok result on daily basis. No. You have to monitor campaign iklan ni tuan-tuan dan puan-puan. That's why we call it campaign. Okay, dalam bahasa Melayu campaign, bahasa Inggeris pun campaign lah kan. Campaign, sebab apa? Campaign ini adalah satu benda yang perlu jalan lama. Dia perlu ada duration, perlu ada time frame. Bukan hari ni buat, esok tengok, esok buat, lusa tengok. Bukan. Alright? So, saya harap video ini membantu. Video ini dapat memberi anda satu insight bagaimana untuk anda buat. Dan insyaAllah jika ada kelapangan, saya akan tambah lagi video-video yang lain yang boleh membantu anda untuk boostkan sales anda dalam bidang masing-masing. InsyaAllah saya akan buat lagi video-video lain kita akan jumpa dalam video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.